Kau nak buat swimming pool ke kolam ikan? Aku nak cakap terus terang, ramai orang nak buat kolam renang tapi tak nak ambil tahu langsung pasal spek teknikal. Bila kolam bocor lepas 1-2 bulan, barulah gelabah. Bro, ini kolam renang, bukan kolam tangkap ikan. Kena ikut spek jurutera. Kat Lazik Pool, kita pakai besi Y12 sampai Y16. Ikut saiz dan tekanan air. Lagi besar kolam, lagi tebal besi kita guna. Konkrit kita guna G35 waterproof. Struktur ni bukan buat main. Kita design supaya boleh tahan 10 ke 20 tahun minimum. Tapi kau pula asalkan murah, terus tuju. Padahal tak tahu pun kontraktor tu pakai besi cat ayam ke apa. Kau sanggup ke habis berpuluh-puluh ribu lepas 1-2 bulan dah bocor? Kalau nak buat kolam, ambillah tahu, tanya, cek, turun site. Jangan serah bulat-bulat. Sebab bila kau buat dengan Lazik Pool, kita buat ikut spek, bukan ikut suka. Dan aku berani jamin, struktur kolam kau tahan lama, cantik dan bergaya. Cepat, siapa nak buat kolam renang? Hubungi Lazik Pool sekarang.